Assalamualaikum. Mak, Anak Mak dah balik. Di sini duduk. Mak say hi. Sihat, Alhamdulillah. Mak rindu kakak-kakak kamu. Siap ya adik kos? Boleh. Ni Mak. Hello, Laila. Ya, kenapa? Laila tak nak balik jumpa Mak ke? Mak rindu, Laila. Mak rindu kakak. Yelah Mak, nanti balik dengan Faiza. Baik. Mak panggil kita ni nak apa? Aku tak tahu kenapa. Jomlah jumpa Mak. Masuklah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak Mak dah sampai. Laila. Mak sihat. Sihat, Alhamdulillah. Adik mana? Kat dapur. Oh. Korang dah sampai sini. Duduk. Dah lama tak nampak korang? Alah Aisyah, esok pun aku ada flight pergi Sabah. Ada kerja sikit. Mak ni kau jagalah macam biasa. Aku pun sibuk lah Aisyah. Anak-anak aku sekolah. Laki aku kerja shift malam. Kau lah jaga mak. Tapi mak sakit. Aku ni kerja siang malam jaga mak. Tak boleh ke kita gila-gila jaga? Kita jagalah sama-sama. Aku pun ada life sendiri. Kau kan belum kahwin. Kau jagalah mak. Senanglah. Aku pun ada kehidupan aku sendiri. Aku pun ada kehidupan lain. Tapi ni mak kita Laila. Sudahlah tu. Janganlah gaduh-gaduh. Mak tak nak anak-anak Mak gaduh sebab Mak. Maaflah Aisyah. Aku dah lambat ni, aku ada kerja. Nanti aku transfer duit, okey? Bukan mak perlukan duit. Tapi mak perlukan anak-anak dia. Tapi tak apa, biar aku uruskan. Dah lah, jomlah Laila balik. Bye Mak. Ni tak siap lagi ni. Judit nak dekat dah. Aisyah ni nak kena ni. Aisyah, ni tak siap lagi tau. Banyak kali dah saya tegur. 3 kali tau minggu ni. Janganlah main-main. Ni kerja tau. Maaf Kak Lina, kes ni agak berat. Saya perlu selesaikan latar belakang klien dengan lebih teliti. Alasan jawab ni. Buat-buat. Macam Aisyah. Aisyah, Ya, kau buat apa kat sini? tak ada buat apa-apa. Saja je duduk sini. Ya ke? Aku nampak kau ni macam stres je. Biasalah, latihan praktikal. Tapi kadang rasa macam semua yang aku buat tak kena. Kau ni sebenarnya aku tengok kau keras sangat dengan diri sendiri Aisyah. Sampai kau lupa untuk bagi masa untuk kau rehat. Assalamualaikum Mak. Aisyah, Mak sakit ni, Mak nak air. Okey, sekejap ya Mak. Aisyah on the way. Okey. Mak kau okey kan Aisyah? Mak aku makin sakit. Tapi adik-beradik aku tak ada pun yang nak tolong. Ada je bagi alasan yang kerja luar lah. Yang tak peduli pun. Semua benda aku yang uruskan. Kau ni manusia Aisyah, bukan robot. Kalau kau ada masalah, kau cerita je kat aku. Kalau aku lemah, siapa yang nak tolong mak aku kan? Aku kena kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah main sini duduk dengan Mak sekejap. Ada apa Mak? Aisyah baru balik ni. Aisyah, Mak nak cakap ni. Kalau Mak dah tak ada nanti, Aisyah jangan menyesal tau jaga Mak. Tak mungkin Aisyah menyesal. Jaga mak ni pahala paling besar dalam hidup Aisyah. Aisyah kalau rasa Aisyah susah nak jaga Mak, hantarlah Mak kat rumah orang tua. Kenapa ni Mak? Tengok kakak-kakak kamu. Semua macam tak nak jaga Mak. Mak tak nak susahkan kamu pula. Itulah mak ni. Dah lah, Aisyah penat.
Aisyah nak masuk bilik. Pergilah berehat. Aisyah, sini sekejap. Saya tengok awak banyak diam, tapi hasil laporan awak ni sangat bagus. Awak memang faham klien. Saya minta maaf tau sebab saya kasar dengan awak selama ni. Tak apa Kak, saya anggap teguran tu sebagai semangat untuk saya belajar. Dalam kerja sosial ni, bukan semua orang kena faham kita, tapi kita yang kena faham semua orang. Baguslah kalau macam tu. Ni Puan Rahma. Baik. Itu baru pekerja sosial sejati. Tenang walau diuji, sabar walau disalah faham. Tak apa Aisyah, teruskan sikap tu. Tapi jangan lupa bantu diri dulu sebelum bantu orang lain. Setiap hari, aku belajar sesuatu bahawa kadang orang yang paling banyak membantu orang lain sebenarnya yang paling jarang dibantu. Aku pernah rasa nak marah, nak menyerah dan hilang sekejap dari semua ini. Tapi bila tengok wajah Mak, aku tahu inilah sebab aku masih berdiri. Tekanan kerja, sindiran, laporan yang tak pernah habis, semua tu cuma ujian kecil. Ujian untuk ajar aku kawal hati, bukan tenggelam dalamnya. Aku sedar sekarang, kecerdasan emosi bukan bermaksud aku tak boleh menangis, tapi tahu bila perlu berhenti, lap air mata dan teruskan langkah. Orang lain nampak aku tenang dan mungkin itu sudah cukup. Mereka tak perlu tahu betapa kuat aku berperang dalam diam. Kadang kita tak mampu ubah keadaan, tapi kita boleh ubah cara kita menanganinya. Itulah kekuatan sebenar. Jadi, kalau suatu hari nanti kalian nampak seseorang tersenyum, jangan cepat anggap dia tak punya masalah. Mungkin dia cuma belajar bagaimana untuk tetap cool di luar walau ribut sedang mengamuk di dalam. Aku Aisyah dan inilah kisah aku. Kisah seorang insan yang belajar untuk tenang dalam badai.